Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ni hari Jumaat 16 hari bulan 5 2025. Besok cuti sekolah. So Gabi pun sepatutnya Gabi naik Pening tapi cancel. So Gabi dengan family, anak-anak, kita tarik caravan, kita pergi Bukit Tasik Serendah. Biasa port kita lah. So tapi first time tarik caravan pergi sana. Sebelum ni Gabi pakai Gabi punya food truck tu lah. Betul, ataupun kita bawa kemah-kemah camping gitu kan. So yang kali ni Gabi bawa caravan. So Gabi dah prepare dah. Kita bawa sebiji motocross untuk anak-anak Gabi nanti pusing-pusing lah. Tu je lah. So jom kita nak pergi Petopam, mesti minyak kereta dulu. Lepas tu kita beli roti, air semua ada, kopi semua di dalam tu. Oh, beli air batu. So kita nak beli air batu. Okay, bismillah. Okay, kita nak beli air batu dulu. Air batu kita nak beli kat mana, Mak? Kita beli kat luar lah kot. Sebab kita tarik caravan nak pusing sana macam agak susah sikit. So tak apa, cari kat luar. Okay, sahabat, bismillah. Let's go. Okay sahabat, kita dah sampai perkampungan asli. Kampung asli Serendah. Lepas tu kita naik off-road sikit. Kita tak sure lah kita punya caravan belakang lepas kita lepas. Sekarang pun dah masuk 7:11 minit. Nak masuk waktu maghrib lah ni. Tak sempat yang solat maghrib. Sebab tadi dah kena petrol baju. Sekarang tengah meletup bau petrol. Okay, kita dah masuk air terjun Serendah. Tu dia. TV park, dead bike, apa benda, bla 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 bla. Tasik. Apa? Oh. Mama. Oh, tu dia. Jalan dia. Agak menjebalkan juga. Sebab sempit kan. Bila corner tu, caravan tu boleh sangkut. Kalau macam ni rumput tak apa, takut tepi ada batu. So sikit lagi nak sampai. Tadi kat bawah 7 minit. Sekarang dah 7:30 minit. So berapa setengah jam lagi. Tak ingat, tak ada. Kalau tak ni ke lain? Lebih kurang lah, dekat setengah jam. Dekat setengah jam lah kita off-road ni. 7:33. 7:37. Cukup dah 7 setengah jam. Tadi kat bawah 7 minit. Setengah jam lah saya, oi. Tadi kat maghrib kat bawah Sempang. Alhamdulillah sampai Tasik. Tasik Bukit Tasik Serendah. Kurakas. Kita tak nampak mana ni. Berapa dah tahu kan? Tak kerja lagi. Ini dia matanya. Ini off-road depan ni. Kalau kita ikut setua sungai, depan ni. Okey, jadi jambatan kita ambil saiz sikit. Kalau korang nak camping pun best kat sini. Dekat kampungku. Kampungku campsite. Cuma mau telefon dia kat situ. Korang boleh contact dia. Ramai, dalam ni ramai. Perjalanan Alhamdulillah. daripada rumah 5 jam ada? Tak ada lah. Apa tak ada? Oh ya, masih lantai. So kita
tak tahu apa yang jadi kalau benda terbakar. Satu bumper hilang. Buragas Selasak. So kita nak park kat mana tak? Spot kita kat depan ni lah. Biasa Gabi kat sini. Gabi depan ni kat sini. Tempat lain kat mana? Kalau di sini dah macam best dekat dengan sungai. Dan kalau kawan tak ada orang, itulah. Dia dekat dengan toilet. Kita ada toilet. Boleh. Okey, alhamdulillah saya nak membiar ada orang kat sini. Tak gaya pun tak ada orang. Alhamdulillah nampaknya karavan tak ada apa-apa yang tercedera. Okey. Nampak semua okey. Alhamdulillah, atas pun tak ada sangkut pokok ke apa kan. Risau kat tadi. Okey. Alhamdulillah ni kita set up ni. Kita turun pasang-pasang. Lepas tu kita nak turun balik. Kita beli apa yang patut. Nak solat maghrib ni nak buka baju. Baju Gabi kena petrol. Ada orang tak ada orang. Kita tengok apa dia. Bismillah. Okey sahabat, Gabi dah tarik generator. Kita tarik generator, lepas tu kita parking. Jadi cabut tombol tu kan, nak alih kereta. Kan kita buka awning dulu. Okey. Settle. Buka awning. Kita buka lantak tu. Kenapa dia terkuis ni? Mana? Asal dia terkeluar? Itu memang untuk awning macam air je tu. Oh. Saja dia buat ni. Baik. Gabi Salim memang orang yang tak reti dia. Kita nak dari lampu tu bagi senang kita buat kerja. Kaya. Oh. Okey, kita dah set up sikit-sikit. Mesin kopi dah naik. Air tak isi lagi dah. Air. So kita nak kemas dalam pula. Dari luar kita dah siap sikit. Lampu sini kita dah pasang. Meja mama dah pasang. Satu je, kita tertinggal air punya pump. Kita nak tarik air daripada sungai. Nak tarik pergi ke tangki untuk supply air dalam toilet, mandi apa semua lah. So kami order dekat Shopee benda ni. Alhamdulillah dah sampai. Tapi pump tertinggal Aduh. So jom kita unboxing dulu. Let's go. Okay, kami baru ambil mic. Kita pakai mic baru clear. So kami nak unboxing kita punya air, punya apa, tangki air untuk supply kan. Saya beli kat Shopee. InsyaAllah good. Ini dia punya apa ni. InsyaAllah kita boleh pakai Tapi water pump kami tertinggal Tak apa, kita tengok apa yang kita boleh pakai kat sini. Sebab apa kami beli benda ni? Kalau kita bawa tong, susah nak simpan tempat kan. So ni dia pakai macam ni, kita boleh lipat-lipat. Lepas tu simpan. So jimat space. Kita unboxing slow-slow handphone dia tu kita ambil Okey, ni dia boleh simpan air sebanyak 5 liter. Besar ke ni? Sudah. Besar. Aku yang kecil.
Kalau macam tu beli 3 liter pun okey dah. 3 liter. 500 liter. 500 liter. Kalau macam tu kita ambil 300 liter pun cukup ni. Serangan ni. Alhamdulillah, siap. Okey, macam ni lah rupa dia. So, sini kita zip. Ni dah masuk air, dia tegak ni kan. Kita zip dia. So, sini dia ada lubang air. So, kalau macam hujan, air akan takung sini, dia akan masuk lah. So, tak payah nak tarik air. Macam sekarang, Gabi kena tarik air daripada bawah naik ke atas. Okey, Alhamdulillah tadi Gabi balik kejap. Turun bawah, Gabi beli sikit makan-makan. Lepas tu, Gabi dah tarik air dah. Dia dah tarik air. So, sekarang tengah memenuhkan air. InsyaAllah. Kita ambil air sungai. Wah. Potong sikit air sungai. Lepas kita tunggu dia penuh. Dia kita tengok bawah. Bismillah. Sudah boleh tarik wire. Terus. Kita tarik air. Ni dah bersedut air ni. Dari sudut air ni, kita bawa ni atas. Kita tunggu air penuh. Sementara tu, dengan anak Gabi tengah makan. Alhamdulillah. Tapi kalau ada air sungai ni, kita boleh tarik lah kan. Kalau tak ada, payah juga. Tengoklah macam ni. Sebab Gabi nak jimatkan space. Sebab tu Gabi beli benda ni. Mungkin next, kita bawa satu tong. Lepas tu kita jumpa mana-mana air kat petrol pump ke mana kan. Kita penuhkan air tong, boleh tuang kat sini. Nah, sedap. Kita makan. Makan yang? Kan, angguk. Dia mood tak bagus. Jalan dia senyum. Kan? Ya? Ya? Ya, cucu. Okay, jom. Assalamualaikum, selamat pagi. Mak, awak ni bangun, usap makan. Hari ni Papa bangun lambat. Kita tutup dulu. Takut binatang ni masuk. Mama tu dengan motor ni ke, Mak? Kucing. Mak goreng apa? Goreng telur. Apa? Roti telur. Adik. Dia nak pakai tudung. I kata tudung lah, Zah. Ini Gabi kerja kan sampai pukul apa ni. 500 ml. 500 ml lagi, 500 liter. Besar juga. So, bila hujan, air akan terus ni, dia masuk kan. Terus lah. So, kita boleh cuci, ambil uduk. Kita
tarik air masuk belakang. So kita toilet, mandi semua kat dalam. Kami ada ECT treatment cancer. So kami nak buat kat tempat kawan kami. Kita tempat kat sana. Sebab budak-budak kena tidur dalam. Panas ni. Panas berdenting. Okey, ini ikan hasil memancing. Mana tadi? Tadi bukan kita mancing lah. Kita mancing tak? Apa nama dia dah? Dia bilik. Bilik kecil ni. Mama masak ayam. Ayam mas. Ayam mas. Okay, jom. Kita makan. Bismillah. Ada? Ni air. Mari kak, bagi atuk. Masya Allah. Nak air bagi tahu. Manis sungai. Okey, beritahu mama buat. Masak. Ada ayam goreng. Sabar dek, panas dek. Ni Putrajaya. Anak Putrajaya apa ni? Masak Ikan apa ni? Ada dia cakap tadi. Benahak. Jenahak bukan benahak. Benak tu mama ni. Anak betul-betul. Jelutong. Kicap apa kak? Din. Tengok, pusing sikit. Oh, kicap Mudin. Mudin. Makan di tepi laut. Nampak. Kicap Mudin. Okey. Hari ni hari kedua kita dekat Bukit Tasik Rendah, Buragas. Kami turun sekejap, pergi beli minyak. Pergi beli minyak generator. YZ85. Let's go! Okey, hari ni hari yang last day kita kat Buragas. So sekarang pun pukul 6 lebih lah, dah gelap dah pukul 7. Kita nak jalan-jalan sikit. Cuma Mama bawa YZ85 tu. Bike sponsor by Dell Racing. Kita bawa Suzuki DRZ kot. Sponsor by Buragas. Buragas apa? Oh, tengok Mama bawa. Ini rider guys. Tengok Mama bawa. Apa jadi kita buat? Kampungku kat Bukit Tasik Rendah ni tempat cantik. Kalau korang nak camping kat sini, kalau nak activity ATV ATV off-road bike, kalau nak masuk enduro, nak main flat track, beginner, expert rider pun boleh, semua kat sini ada. Daripada tak tahu apa, tahu kat sini. Best, tempat dia best. Ada sungai. Okay, jom kita tengok. Tengok kampungku. Let's go. Inside kampung. Nampak view dia awal. Tak, dia punya sungai warna biru guys. Nampak?
Okay, terima kasih kerana watching YouTube Gabik Saleh 27. Okay, hari ni Gabik nak balik lah. So hari ni hari yang hari keempat ni kot. Hari keempat Gabik gerak malam. So kita dah packing-packing. Motor Gabik terpaksa tinggal dulu kat sini. So kita bawa balik caravan saja. Abang Pian nak racing ke. Okay, kita keluar malam. InsyaAllah tak ada apa kot. Kita slow-slow je lah. Dah keluar jalan dia sempit. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana watching. Assalamualaikum. Okay, dengan keadaan gelap macam ni, kita nak balik. So depan ni Abang Pian. Abang Pian escort kita. InsyaAllah. Semoga Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akan kembali kepadamu. Amin. Alhamdulillah, kita dah sampai perkampungan asli Serendah. Kita dah selamat off-road. So kat sini kena jaga-jaga tu atas-atas kan, sebelah kanan ni banyak pokok kat tepi-tepi ni macam ni kan. Pokok-pokok ni yang menyengit ke kiri. Takutlah kena caravan je belah-belah atas kan, habis pecah. So sampai sini saja konten Gabik bercamping bersama family di Tasik Bukit Serendah Buragas. Okay, terima kasih juga pada Buragas support Gabik. Setiap malam ada meneman ada peneman-peneman. Dan siapa yang nak camping, boleh camping dekat atas juga, dekat Tasik Bukit Serendah tu. Apa nama tempat ni? Campsite tu, Kampungku campsite. Korang beli kat situ. Ataupun korang boleh dekat tapak yang Gabik buat tu pun InsyaAllah boleh kot. Roger je Abang Pian Buragas. Okay, and ada aktiviti sewa motor off-road, aktiviti budak, semua boleh. So sampai sini saja konten kita. Terima kasih kerana watching. Okay, terima kasih watching Gabik punya YouTube channel. Bye bye. Assalamualaikum. Kailah. Kailah demam ke? Tak. Okay. Bye bye. Assalamualaikum.